Kat sini Besar je tu. besar kan? Oh. Lain-lain. Kuning Okay guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay guys, so trip kali ni aku sambung balik mancing tamuk dengan member. So aku turun rakit Yoyo B pula, sambung balik. Tak puas lah layar tamuk dekat rakit Albarkah Kukup. Ini aku terus turun ke rakit B pula, tengok macam mana ada tak tamuk. So kalau tengok cuaca ni, cuaca dia agak lain macam lah. Mendung-mendung, macam dah nak mula nak hujan lah. Kau tengok dah nanti macam mana. Aku turun petang ni, balik esok dalam tengah hari itulah. Lama tak naik rakit B ni. Ini aku turun air kecil malam, siang besar. Pening kan? Tengok dah ni, aku turun petang ni, balik esok tengah hari. Air tengah gerak pasang lah. Ada can ni sampai malam. Malam air kecil. Waduh, beli dapat seekor. Tu kau ambil lah. So Sedang. lagi Ada berlambak. banyak. Memang memang. Tengah strike boleh pula dia enggak. Gemang betul. Terima kasih. Hujan lebat malam ni. Tolong dulu. Lebatnya hujan. Air dah limit penuh ni. Tak boleh nak mancing hujan lebat. Sejuk kat tu, gigil-gigil. Pagi lah kita mancing. Ni apa hak ni? Terjungkit. Rumah kerapu tu bawah tu. Rumah kerapu ada tu. Lambat habis lah. Lambat nak kena pujuk. Setelah pujuk dapat juga. Oh no. Keluar juga kapu dia. Bruh. Kena habiskan dululah. Turun makan. Ke belanak? Tamak. Kecil. Aduh, drag pula tak sedap. Ui, tengok pecah. Ui, pecah. Pecah ekor. Sikit dia pecah. Tangan tak pecah Tak. Okay ni cantik. Ui, kuningnya. Dia tonggeng-tonggeng saya makan roti. Tengok Eka. Break
Dia dua makan je. Ya Allah, belum. Belum. rupanya. Tak apa. Terkejut sekejap itu. Lapar. Ha. Ui. Solid. Sok geng. Bruh. Dah tak boleh main lah. Main dia. Aku cover yang ni. Bagi dia tak lari. Okey, tu banyak orang datang. Ui, besar oi. Ui. Cepat. Yang lain banyak. Nak kutip habis. Alhamdulillah. Ui. Alhamdulillah rezeki dia datang. Ui, cantik tamu dia. Kau tengok solid. Tu atas eh? Atas. Ui, cantik ekor dia. Ui, kuat. Oh, ini tak pecah kan? Cantik lah. Alhamdulillah. Ui, kuning oh. Oh no. Ekor kuning Kuning. Solid aku. Kuning tak payah mahal. Bayar mahal lah. Barang. Sekali je siut. Lawa tu lah. Cantik kan? Gila. Lagi. Banyak lagi tu. Besar-besar lah. Ada lagi rotinya tu. Ui. Masa dah lalu je. Dah habis ke roti? Ada lagi. Lagi. Dia tenggelam tu. Dah habis lah. Habis tu. Ih. Kat sini. Besar je tu. Besar kan? Layan. Apa? Nak layan rek kasih. Kita boleh. Ui. Cerit. Ui, aku puas hati tengok. Thank you Sifu. Puas hati tau, walaupun aku tak mancing. Aku ajar je. Ui. Mahal. Ui. Alhamdulillah. Banyak lagi bang. Oi, jap tabu. Kamu tak nak mancing ke? Dia kutip je. Kau kutip dulu. Puaskan dulu. Ui. Dekat lagi. Dah nak naik ni, nak kutip yang lain. Dia tak nak. Ui, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cik. Ini lagi Ui, celaka. cantik sama saya tadi. Ekor tak pecah. Sikit lah, boleh lah. Tapi ui, Tu kuning. kuning siut. Okay, cuba. Saya kena dulu. Gigit. Come on, cepat. Aku cover supaya tamuk dia tak lari, tak putus. Berapa lama dah tak kena macam gini. Makan luar. Best tu makan luar. Syok makan luar. Datang siut. Banyak kan? Yang kecil kacau lah. Sebab tu tak dia pecah-pecah kan. Banyak siut. So ambil emso. Tarik sikit, ada kutip. Ui. Okey, relax, control. Dia golek tu, aku takut. Cantik. Okey dah, solid hook. Oi, cakap apa? Lagi ke tali? Oi. Kau berguti. Pecut 100 km. So, itu kena 1.5 kilo ke atas. Belanja. Boleh. Apa pegang spool? Ui. Naik.
Bila nak naik ya? Ha. Tak terkata lah. Aduh, turun makan brother. Kau Solid bawah siut. tembus terus. Okay, kita sambung balik. Arus sudah ada. Tapi waktu singkat lah. Sekejap lagi dah surut. Ni je peluang yang ada. Peluangnya sangat tipis sekali. Harap ada lah tamu. Kenyang lah dia. Oh, tidak nak pecah dah tu. Ujung siut. Mana nak pergi? Oh. Kan. 50 km. Alhamdulillah. Sulit tepi je. Aduh, tahu lama sikit layan. Suai dah surut, kita cuba lagi. Try bila surut lagi ada tak? Ada. Cuaca dah mula start balik hujan lah. Keliling semua dah hujan. Cuma aku dekat rakit ni tak hujan. Balik hasil belum memuaskan lagi. Tunggu air dah setengah surut baru balik lah. Malam tadi pun banyak melepak aje sebab hujan tak boleh nak mancing sangat. Ada. Oi, kasar. Biasa je. Tunggu sikit. Woi, berat lah. Woi. Woi. Kau ni. Dah boleh. Okey. Datang. Betul kan? Ke duri? Walah, duri. Asal duri Duri dah macam sisik datang. Sorok tu. Di pulut. Lanjut. Okay, sambung main tamok. 6 bulan tak main tamok. Balas dendam. Oh no. Rindu lah. Kat Barakah dah lepas rindu. Kat Rakit B pula lepaskan rindu. Tu nampak. Depan ni je. Tali.
atas sih. Alah, ikut pula dia. Okay. Nice one. Ngam. Tamuk hujan. Golek. Serama. Sebelah sini. Wow. Ui. Sedang lah. Dia godak oh. Bruh. Weh. Macam tamuk sampai puas harus laju. Ui. Aku punya kena. Sini bang. Alah. Lepas. Wah, kadang kita kena settlekan dulu ni. Mantap. Sayang lepas. Yep. Alhamdulillah. Cepat. Bagi aku cepat. Kau cepat. Sorry. Nice one. Dia boleh nak tetap nak golek. Oh no. Ui. Cukup. Oh, dah. Next. Nak ni tadi gile-gile. Ui, ada pusing. Dah sampai depan ni ke? Wow. Okey. Hujan. Ya Allah. Aduh. Aduh, hujan, tak ada ribut. Sekejap dulu lah. Okey, so air pun dah surut laju. Lepas tu keruh pula tu. Tadi hujan dia tahan juga lebat. Aku stop mancing. So pelan-pelan kita kemas balik. Macam tamak tak ada, air dah keruh. Laju pula tu. Pun dah berhenti, tapi macam nak hujan lagi tu. So ambil keputusan balik lah sebelum air surut kering. Pada siang besar, malam kecil. Balik lah. Nanti lambat, petang tak dapat nak balik. Kena tunggu malam baru balik. Dah hidup ada saya lagi. Aduh. Relax nak lepaskan. Malam kita tak boleh mancing, hujan. Kalau malam tadi tak hujan,
Habis udang hidup. Itulah tahu. Tapi tak apalah. Tak ada rezeki lah. Next trip lah. Nanti kita pergi rakit lain pula. Ini pun sebab nak mancing tamuk. Member tak puas. Tak puas sendiri dekat Albarakah. Kita sambung dekat rakit B. Memang rezeki lah. Rezeki dia. Okay, so nak apa hasil. Dua-dua tong. Dua tutong kali ni berisi dengan tamuk. Aku tak apa sangat dapat bagi member puas mancing tamuk. Banyak member ni kutip ni. Luar tak dapat. Dah itu je lah. Ini lah hasil yang dapat. Wah, tamuk banyak. Kau punya kau lah kutip banyak sangat. Lepagian. Lepas tu ujian. Tak puas tarik tamuk dekat Albarakah Kukup. Pergi pula rakit B. Alhamdulillah. Ada juga hasil. Manis-manis tu. Tak.